Ah, betul tu. Jap, you lagi tahu daripada I I sendiri pun banyak belajar agama Islam dari Kak Emma. Oh, okey. Jadi you memang minat dengan agama Islam. Tengah cuba-cuba nak faham. Seperti mana I cuba nak fahamkan Buddhism, Kristian. I suka ambil tahu. Kalau I ni pasal agama Islam ni tak adalah pandai sangat, tapi kalau nak baca doa makan ke, pandailah. Tak apa. Yang kat ni je. Oh, okey. Yang kat ni. Yang lain biar I buat. You deserve happiness. Macam orang lain. And for that, I pray to Allah to grant you your happiness.